Jom teman saya buat sambal sotong petai. Mula saya sediakan periuk, garam kasar dan air secukupnya untuk rebus petai. Masukkan petai secukupnya dalam periuk. Rebus selama 3 minit. Fungsi saya rebus petai ni nak kurangkan bau petai dan pahit petai. Lepas 3 minit, toskan. Resepi penuh tengok di caption bawah dah. Terusnya sediakan bahan kisar. Saya lupa nak rakam. Saya masuk dah dalam blender. Lada kering je saya sempat rakam. Lada kering tu saya rendai dengan air panas. Senang sikit nak blender je lembut ke. Dan masukkan air masak secukupnya dalam blender. Untuk blender dan kisar sampai lumat. Seterusnya kita siang sotong. Cabut dulu semua kepala sotong tu. Lepas tu kita cabut pula yang apa orang panggil tu itai dia. Cabutlah semua itai tu kat kepala sotong. Lepas tu cucilah bersih kepala sotong tu, nanti masak ke itai pun. Lepas tu buailah tulis sotong kat badan sotong tu. Akhir sekali hirihlah sotong tu bagi saya kita nak lah. Kalau ada telur sotong kita tak hirih, takut dia terburai nanti nak masuk. Oh lupa pula. Kepala sotong tu buai otak dia tu. Hirih lepas tu buai mata dia. Buatlah sampai habis buai mata sotong tu. Cuci bersih masuk ke dalam mangkuk. Lepas tu gaul dengan garam kuning. Gaul sebati dan perak sekejap. Masukkan sotong tadi dalam kuali. Baca biar sebati, lepas tu tutup kuali biar sotong tu kecut dan keluarkan air. Okey, sotong dah kecut dah keluar air, tutup api. Lepas tu toskan sotong tu. Seterusnya cuci bersih kuali, lepas tu guna balik. Panaskan kuali dan masukkan minyak secukupnya untuk numis. Bila minyak dah panas, masukkan bahan kisar. Masukkan air masak dalam blender, lepas tu kocok-kocok masuk dalam kuali. Kacau biar sebati, lepas tu biar dia pecah minyak. Bila dah pecah minyak, ya nampak banyaklah pula minyak. Kita buailah sikit minyak tu. Okey, setara ni boleh lah. Bagi pecah minyak sikit lagi. Bila dah pecah minyak, masukkan sos tiram dan sos cili. Kacau biar sebati, lepas tu masukkan sedikit air masak. Kacau biar sebati, lepas tu bagi pecah minyak kali ketiga. Bila dah pecah minyak, masukkan asam keping, garam, air sedikit, iuk pati ayam dan nisai secukupnya. Kacau biar sebati, lepas tu bagi pecah minyak kali keempat. Bila dah pecah minyak, masukkan gula kalau tak cukup rasa lah. Lepas tu masukkan sotong. Kacau biar sebati bagi sotong tu meresap dekat kuah. Masukkan petai, kacau biar sebati. Okey, siap. Jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini. Terima kasih.